Satu stadium tiba-tiba senyap. Bukan sebab kalah, bukan sebab lawan skor, tapi sebab seorang lelaki pegang hamstring dia. Dan perlahan-lahan berjalan keluar. Dia pandang sekeliling, dia tepuk tangan ke arah setiap penjuru stadium. Dan dalam diam, satu persoalan mula bermain di fikiran semua orang. Adakah ini kali terakhir kita lihat dia di Anfield? Kalau betul, maka apa yang kita saksikan bukan sekadar kemenangan 3-1 ke atas Crystal Palace. Ini adalah permulaan kepada penghujung satu era, dan dalam masa yang sama, ini juga permulaan kepada sesuatu yang belum tentu akan berjaya. Secara atas kertas, semuanya nampak baik. Liverpool menang 3-1 naik ke tangga keempat. Peluang ke Champions League masih hidup. Tapi kalau kau tengok betul-betul, ini bukan kemenangan yang buat korang yakin. Ini jenis kemenangan yang buat kau tanya, kenapa kita masih nampak rapuh? Game ni pelik. Liverpool bermula okey, ada intensity, ada tenaga, tapi Palace, mereka bukan datang untuk jadi pelengkap cerita, mereka datang untuk uji Liverpool, dan mereka berjaya. 236 hari, itu tempoh yang diperlukan untuk seorang penyerang paling mahal dalam sejarah British football untuk menjaringkan gol Liga pertamanya di Anfield. 236 hari, dan bila gol itu akhirnya datang, ia bukan gol cantik, ia bukan volley yang padu, ia bukan seloran yang nampak gempak, ia datang dari situasi yang messy. Sepakan tersasar, bola melantun, sentuhan pertama yang baik, dan satu penyudah yang tenang. Gol, satu stadium meletup. Dia lari ke tepi padang, dirangkul rakan sepasukan. Akhirnya dia dapat. Tapi di sebalik sorokan itu, ada satu realiti yang tak boleh kita lari. Kenapa ambil masa selama ini? Untuk faham cerita sebenar, korang kena rewind balik ke awal musim. Dia datang dengan hype besar, harga mahal, expectation yang tinggi. Dia supposed jadi jawapan kepada masalah lama Liverpool. Striker yang clinical, tenang, proven. Tapi realiti, pre-season tak cukup. Masalah kecederaan, kemudian kecederaan demi kecederaan. Dan bila dia mula nak jumpa rhythm, boom, patah fibula. 4 bulan hilang. 4 bulan. Dalam bola sepak moden, itu bukan sekadar rehat. Itu adalah hilang momentum, hilang chemistry, hilang keyakinan. Dan bila dia kembali, dia bukan lagi pemain yang sama. Kalau itu sahaja masalah, mungkin masih boleh survive. Tapi kemudian, satu lagi tamparan datang. Striker utama pasukan, penjaring terbanyak musim ni, jatuh, kecederaan Achilles, out lama, dan tiba-tiba semua mata kembali kepada satu nama yang belum pun stabil. Dia sekarang bukan sekadar perlu adapt, bukan sekadar perlu cari form, sekarang dia perlu jadi penyelamat musim. Dan itu tekanan yang bukan semua pemain boleh handle. Ramai orang akan salahkan striker, tak cukup tajam, tak cukup clinical, tak justify harga. Tapi kalau korang tengok lebih dalam, masalah sebenar bukan dia. Masalah sebenar ialah sistem. Liverpool musim ni ada satu masalah besar. Mereka tak create cukup peluang berkualiti secara konsisten. Ada game banyak peluang tapi tak skor. Ada game peluang sikit tapi ada gol. Ini bukan identiti yang stabil. Striker macam dia perlukan servis yang jelas, support yang konsisten, sistem yang faham pergerakan dia. Bukan bergantung kepada nasib atau bola melantun. Dalam kekacauan ini, ada satu perkara yang mula nampak. Hubungan antara dua pemain muda ni mula terbentuk. Seorang penyerang, seorang playmaker. Satu insting, satu creativity. Dalam game ni, mereka berdua skor. Buat pertama kali dalam perlawanan yang sama. Dan itu bukan kebetulan. Itu adalah glimpse kepada masa depan Liverpool. Tapi masa depan tu masih mentah, masih belum cukup kuat untuk carry satu pasukan. Dalam semua cerita ni, ada satu watak yang tak sepatutnya jadi highlight. Seorang goalkeeper. Bukan pilihan pertama, bukan pilihan kedua, tapi bila dipanggil, dia deliver. Save demi save, reflect yang luar biasa, confidence yang meningkat setiap minit, dan satu momen paling penting, satu save. Kalau bola tu masuk, game jadi 1-1. Momentum berubah, tapi dia selamatkan. 10 saat kemudian, Liverpool skor 2-0. Itulah beza dalam bola sepak. Kadang-kadang, hero sebenar bukan yang skor, tapi yang halang game daripada berubah.
Kemudian datang satu momen yang akan dibincangkan lama. Gol Palace, situasi keeper Liverpool jatuh cedera, masih baring minta rawatan. Bola sampai ke pemain lawan, dia ada pilihan. Pilihan pertama, hentikan permainan, tunjuk sportsmanship. Pilihan kedua, ambil peluang. Dia pilih untuk skor dan gol sah, tapi stadium meletup dengan kemarahan. Cheat, cheat, cheat. Ini bukan soal undang-undang, ini soal prinsip. Dalam dunia bola sepak moden, momen macam ni jarang berlaku, dan bila berlaku, ia tunjukkan satu perkara. Tidak semua orang bermain dengan nilai yang sama. Tapi drama hari itu bukan hanya atas padang. Minit ke-13, seluruh stadium angkat kad kuning. Ribuan mesej jelas. Anfield soul at risk. Ini bukan tentang game, ini tentang harga tiket, arah klub, hubungan fans dan ownership. Dan bila fans Liverpool bersatu, itu bukan benda kecil. Ini tanda bahawa sesuatu sedang retak, dan kalau tak diperbaiki, retakan itu boleh jadi jurang yang besar. Kembali kepada momen paling berat. Dia keluar padang, dia tepuk semua sisi stadium, dan semua orang tahu dia akan pergi hujung musim. Tapi bukan macam ni, bukan dengan kecederaan, bukan dengan tanda tanya, bukan tanpa perlawanan terakhir yang proper. Kalau ini betul kali terakhir, maka Liverpool tak sempat untuk ucap selamat tinggal dengan cara yang sepatutnya, dan itu sangat menyakitkan. Musim akan habis, dan bila ia habis, Liverpool akan masuk ke satu fasa yang sangat kritikal. Attack akan berubah. Ikon utama pergi. Beberapa pemain mungkin keluar. Seorang striker cedera panjang. Ini bukan sekadar transfer window, ini adalah rebuild. Dan kali ini, rebuild itu mahal. Sangat mahal. Dalam semua ketidakpastian ini, satu perkara yang sangat jelas, masa depan Liverpool akan dibina atas dua pemain. Seorang penyerang, seorang playmaker. Kalau dua ini berjaya, Liverpool akan bangkit. Kalau dua ini gagal, Liverpool mungkin akan tenggelam dalam rebuild paling mahal dalam sejarah mereka. Jadi persoalannya sekarang, apa sebenarnya yang kita saksikan hari ini? Adakah ia kemenangan penting untuk menuju ke Champions League, atau detik terakhir seorang legenda di Anfield, atau permulaan kepada era baru yang belum tentu berjaya? Atau lebih menakutkan, adakah ini tanda bahawa Liverpool sedang masuk ke fasa gelap yang mereka sendiri belum sedar? Satu perkara yang pasti, gol itu bukan penamat cerita. Ia hanyalah permulaan kepada bab yang jauh lebih besar, dan bab itu akan menentukan masa depan Liverpool untuk bertahun-tahun akan datang. Kalau korang fans Liverpool, aku nak tanya satu je. Korang yakin ke projek ni akan berjaya? Atau sebenarnya korang pun ada rasa sesuatu yang tak kena? Tulis di ruangan komen, sebab mungkin jawapan sebenar Liverpool ada pada perbincangan kita semua. Jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Jangan lupa like, comment and share. Terima kasih kerana tengok sampai habis. You will never walk alone.